Taesan duduk sendirian, beban berabad-abad terpikul di bahunya. Ingatannya kembali, satu ketika dahulu, dia dan Mir menyelamatkan sebuah kampung dari bencana. Mir menggunakan kuasa anginnya untuk melindungi orang tidak berdosa, tapi bayaran untuk itu sangat besar. Malam itu, penduduk yang tadi berterima kasih mula berpaling tadah. Mereka meracun keluarga Taesan dan menuduh Mir sebagai iblis. Saat itu, kepercayaan Taesan terhadap manusia musnah sepenuhnya. Dia bersumpah, malaikat tidak akan lagi campur tangan dalam urusan manusia. Di masa kini, bayang kegelapan kembali. Samin, pendeta hitam, memujuk Ogui yang baru terjaga. Dia membisikkan tentang 3 batu jiwa dan kuasa Dragon Soul. Rancangan jahat pun bermula, sesuatu yang mampu mengubah dunia. Para malaikat masih cuba hidup seperti manusia biasa. Ada yang berlari, ada yang bergurau, ada yang membaca fikiran haiwan. Tapi kuasa mereka kian pudar dan bahaya semakin hampir. Tiba-tiba, tanda bahaya muncul. Kalung mereka menyala merah, tanda musuh sudah dekat. Mir diserang, dikepung oleh manusia yang dikuasai Samin. Para malaikat muda datang membantu, tapi mereka tidak cukup kuat. Taesan pula rebah di klinik tidak sedar bahawa perang telah bermula. Di atas bumbung, Ogui memandang dunia dengan senyuman gelap. Loket Taesan bergetar, tanda amaran dari langit. Para malaikat kini menjadi buruan dan mereka belum bersedia. Peperangan sebenar baru sahaja bermula.